Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di channel Nur Mazalan. Okey, untuk hari ini pada 10 hari bulan 3 2025, iaitu hari Isnin, saya berada di kebun mangga harum manis atau wangi sedap di Kampung Nibun Lemau atau Nibun Tok Uban, Pasir Mas, Kelantan. Okey, ketika ini ia berbunga lebat untuk kali kedua pada musim ini, setelah kali pertama berbunga pada bulan 1, tapi tidak selebat ini, gagal berputik disebabkan hujan dari segi ambalan pertanian, iaitu apabila bunga terkena hujan, ia akan menjadi hitam dan kering. Hitam dan kering. Okay. Untuk itu saya akan mengambil video ke dalam atau mengambil video di dalam kebun. Sekarang ni saya berada di tepi dia, untuk melihat dari atas. Boleh lihat. Pokok ini ada juga tapi sikit, sedikit sahaja. Ini ada. Boleh lihat. Pokok ini hanya sedikit saja. Pokok lain banyak lebat cukup lebat ni. Semoga untuk berbunga kali kedua ia menghasilkan putik sesungguhnya, menghasilkan buah yang baik kerana ramai yang bertanya untuk tahun ini atau yang ingin order untuk merasa, atau kepada pelanggan yang telah biasa tentang harum manis, mereka tertunggu-tunggu. Doakan semoga untuk tahun ini, iaitu tahun 2025, kebun ini dapat menghasilkan buah mangga harum manis atau wangi sedap. Itu saja info, sekian, terima kasih.